Siti Karmin kembali lagi. Seperti yang saya janjikan ya murid-murid, kita akan buat contoh pembaca dengan peribahasa air dicincang tiada putus. Jadi langkah-langkahnya pun dah terpapar di situ dengan jelas kan. Ada peribahasa, ada makna berdasarkan contoh dan ayat. Kita mulakan sekarang ya. Jadi peribahasanya ialah air dicincang tiada putus. Air dicincang tiada putus. Maknanya ada dalam senarai dua orang bersaudara tidak dapat dipisahkan oleh perselisihan. Jadi dalam maknanya ada berapa perkara. Ia berdasarkan berapa perkara penting. Dua orang yang bersaudara tidak dapat dipisahkan oleh perselisihan. Berapa ya? Nak tengok? Berdasarkan bersaudara satu, tidak dapat dipisahkan dua, dan perselisihan. Setiap satu ini mesti diberikan contoh. Bersaudara siapa? Murid, katakan Ali dengan abangnya tidak dapat dipisahkan. Bagaimana mereka berbaik-baik semula? Ya, perselisihan. Kita tengoklah contohnya. Tengok contohnya. Ali dan abangnya, itulah bersaudara, berbaik-baik semula. Itulah tak terpisah. Bergaduh semalam, itulah perselisihan mereka. Ali dan abangnya berbaik-baik semula, bergaduh semalam. Apakah ayatnya? Itulah ayatnya. Ali dan abangnya baik-baik semula setelah bergaduh semalam. Setelah bergaduh berbaik-baik semula. Seperti apa? Air dicincang tiada putus. Jadi itulah peribahasanya, air dicincang tiada putus. Jadi inilah contoh pertama. Nanti Siti Karmin akan tunjukkan contoh yang kedua. Nantikan ya.